Harga emas naik sekarang adalah berpunca daripada ramai orang yang bimbang nilai duit yang semakin lemah. Bila orang takut ekonomi ni tak stabil, perang perdagangan, politik dunia yang tak menentu, inflasi yang tinggi, mereka akan cari tempat selamat untuk menyimpan nilai harta mereka, dan tempat itu adalah emas. Ringkasnya, kenapa harga emas ini naik berkali-kali pada tahun ini, tahun 2026 ni? Yang pertamanya adalah kerana geopolitik dunia yang tidak stabil. Bila ekonomi dan politik dunia ni bergolak, orang mula lari daripada saham dan simpan kekayaan mereka dalam emas. Dan yang keduanya, wang kertas yang makin melemah nilainya. Bila nilai duit ni jatuh, harga emas automatik akan nampak naik. Yang ketiga, bank pusat dunia agresif beli emas. Negara-negara besar sendiri sebenarnya menyimpan emas sebagai perlindungan. Bila mereka beli emas dengan banyak, itulah kita boleh nampak harga emas ni naik. Yang keempatnya adalah pelabur takut inflasi. Emas ni tuan-puan, dia tak boleh dicetak. Duit boleh. Jadi emas ni lebih dipercayai sebagai sumber untuk menyimpan kekayaan. Yang kelima, permintaan lebih tinggi daripada bekalan. Itu yang menyebabkan antara yang menjadi punca lah harga emas naik. Jadi emas ni tuan-puan tak mudah untuk kita dapat, tapi orang semakin ramai nak beli. Demand over supply. Jadi kesimpulan yang paling mudah adalah harga emas ni naik bukan sebab emas jadi mahal, tapi harga emas naik sebab duit kita yang makin lama makin kecil nilai dia. Sebab itu orang yang menabung emas ni sebenarnya sedang melindungi nilai duit mereka di masa hadapan. Bagi yang belum bermula, bertindaklah sekarang. Bagi mereka yang ingin saya bantu untuk mereka mula membina tabungan emas mereka sendiri, boleh klik beg biru, saya bantu.